Dekat tangan saya ni tuan-puan adalah 1 dinar emas yang mana berat dia 4.25 gram. Untuk pengetahuan tuan-puan, 1 dinar ni tuan-puan dah cecah RM2,000. Maksudnya siapa yang ada 1 dinar ni, dia dah ada aset yang bernilai RM2,000 lebih. Jadi bagi tuan-puan yang ada bajet sekitar RM2,000 lebih, tak ada masalah. Tuan-puan boleh dapatkan secara full payment ataupun secara bayaran penuh. Tapi bagi yang tak ada bajet yang besar, tak ada masalah tuan-puan. Sebab dekat Public Gold, kita boleh menabung gram emas sedikit demi sedikit dalam akaun. Boleh kumpul gram emas sedikit demi sedikit dalam akaun. Cukup sahaja gram, tuan-puan boleh fizikalkan bila-bila masa sahaja, tak ada masalah. Hari ni tuan-puan dah mudah dah. Sebab kita ada kemudahan akaun Emas Gap Public Gold, yang mana kita boleh menabung gram emas sikit-sikit dalam akaun. Cukup 4.25 gram, boleh fizikalkan 1 dinar macam ni. Boleh pegang dekat tangan macam ni tuan-puan. Emas yang terbaik adalah emas fizikal, emas yang kita boleh pegang dekat tangan. Jadi bagi tuan-puan yang nak dapatkan 1 dinar macam ni tapi tak ada bajet yang besar, tuan-puan boleh menabung dalam akaun Emas Gap. Tuan-puan boleh tengok print video saya di profile ataupun boleh terus klik link di bio untuk saya bantu dan guide sebaiknya. Teruskan follow saya untuk lebih banyak ilmu emas dan kewangan. Semoga bermanfaat.